Kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi emas. Siapa kata ada emas kena terus beli banyak? Semestinya, kumpul sikit-sikit pun boleh. Lama-lama cukup untuk keluarkan emas secara fizikal. Contohnya, kita mula dengan jumlah yang kita mampu saja. RM100, RM200, tambah sedikit demi sedikit. Yang penting bukan besar mana kita mula, tapi secara konsisten. Dan nak tahu tak, sempena sambutan kemerdekaan Malaysia ni, Gol keluarkan sesuatu yang memang lain daripada biasa. Emas berbentuk bendera Malaysia. Serius, cantik sangat bila tengok depan mata. Ini bukan sekadar emas, ini jalur gemilang dalam bentuk emas. Sedikit demi sedikit kita kumpul dalam akaun emas. Bila simpanan dah mencukupi, kita boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Dan kali ni bukan sekadar gold bar biasa, tapi ada koleksi istimewa berbentuk jalur gemilang. Hari ni kita kumpul sikit-sikit, esok bukan sekadar tengok angka dalam akaun. Kita boleh pegang hasil simpanan tu di tangan kita. Jangan tunggu duit banyak baru nak mula. Mula dengan apa yang mampu. Kumpul dengan konsisten. Lama-lama emas pun jadi tada! Merdeka bukan sekadar kita kibarkan jalur gemilang. Kali ni, kita boleh simpan kenangan kemerdekaan dalam bentuk emas. Kalau you all nak tahu macam mana nak mula kumpul emas serendah RM100, komen nak atau klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.